Okey, sekarang ni Rostan baru habis penggambaran, iaitu daripada Rumah Karya yang Berhad, iaitu daripada syarikat Irma Fatimah selaku watak Jeffrey. Iaitu watak Jeffrey ni lakonan saya sebagai seorang yang serius, bukan watak lembut lagi, watak yang sebagai lelaki macho, sebagai seorang pensyarah college, sekolah tempatan lah. Dan Rostan memegang watak tu sebagai Encik Jeffrey kerana ingin mendapatkan lakonan saya yang versatile, boleh watak-watak yang lain. Ini adalah satu mencabar dan pengarahnya adalah Pali, P-A-L-I, dan drama tu adalah kan kontroversi ada kok. Tiba-tiba kan. Okey, tersebar gambar macam mana? Komen sikit. Okey, bagi saya rasa terharu kerana saya telah dianiaya daripada pihak jurukamera sebuah wartawan majalah baru. Tak semua wartawan dan juga jurukamera yang jahat, mereka mengenali saya juga, dan saya suka berkongsi dan juga suka membuat lawak dan bergurau saja. Tetapi masih di kontroversi di kaca TV itu ada melodinya menantikan saya berpakaian setengah separuh bugil. Memang ada seorang lelaki, kita mandi mesti nampak badan, takkan senang tutup aurat. Dan kebetulan tu saya dengan ramai-ramai media, jurukamera dan juga daripada media juga, saya mandi saya dah lama tak mandi ke swimming pool. So saya tengok di Kambang City tu, tempat tu memang mudah sekali. Tu ada ombak-ombak. So saya rasa nak mandi. So saya beli seluar bermudas, lepas tu saya bugil, tunjuk badan lah. Sebagai seorang lelaki, tunjuk badan tak salah, bukan saya ada buat dada pun. Tetapi kerana saya tengok saya mandi, lepas tu ada satu tuala, ada kain baju tu, t-shirt tu, saya letak kat saya main depan ni. Lepas tu mereka Allah ambil gambar lah. Saya ambil gambar macam seronok, bersuka-suka. Rostan Shah, bagi saya, hentikanlah kontroversi, kerana kontroversi ini ada yang baik, ada yang buruk, tetapi bukan kerjayaan saya untuk menaikkan nama saya. Kontroversi ini kalau boleh ada yang ingin menjatuhkan saya, tapi alhamdulillah setakat ini Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha tahu apa tujuan saya sebagai anak seni, saya tempuhi. Kalau boleh hentikanlah fitnah, tuduhan, mencaci saya. Saya dengan sesiapa saya baik dan murah hati dengan sesiapa.